family member saya, cousin saya. Sewaktu ada satu function tu lah, dia macam susah nak nafas. Kamilah apa untuk negara. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi kita bersama saya, Perabot Pertahanan Awam, Nur Alia Syafa binti Abu Bakar, hos anda bagi rancangan Wejangan Santai episod 71. Sebuah rancangan temu bual yang akan merungkai segala persoalan anda. Tajuk minggu ini, kerjaya dalam PISPA. Tetamu kita pada minggu ini ialah Tiva Priya, anak perempuan Chandran. Okey, apa khabar Priya? Khabar baik. Okey. Sebelum kita mulakan perbincangan, topik kita pada hari ini, boleh Puan perkenalkan sedikit diri Puan untuk latar belakang Puan? Okay, so salam sejahtera semua. Saya Tiva Priya, anak perempuan Chandran. Okay. Saya dari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Alright. Jadi terima kasih sebab sudi untuk dugakan saya hari ini. Okey. Untuk soalan pada saya, apakah tanggungjawab utama seorang ahli PISPA dalam organisasi Angkatan Pertahanan Awam? Okey, jadi bagi saya seorang anggota ni dia perlu membantu semasa berlakunya kecemasan ke, and dia juga kena sentiasa alert dengan isu yang tengah terjadi tu. Let's say contoh macam kita ni sebagai APM, kita kena memberi kesedaran tentang keselamatan awam ni kepada masyarakat. Faham. Maksudnya kita kena tunjukkan betul. pada orang kita luar. Kena tunjukkan kat orang luar yang kita ni bertanggungjawab untuk menyelamatkan diorang. Okey, faham. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah PISPA memainkan peranan penting semasa berlaku bencana alam di negara Malaysia? Okey, jadi saya guna contoh bencana banjir. So PISPA ni dia akan membantu anggota pertahanan awam dengan proses pemindahan mangsa ke tempat yang selamat. Kami juga akan membantu dari segi menguruskan pusat pemindahan, memberi makanan, dan kami juga akan memberikan pertolongan kecemasan tu kepada mangsa. So bukan selain pada anggota bomba je lah. Ya, betul. APM pun akan buat. Okey, faham. Okey, seterusnya, mengapa semangat kesukarelawan penting dalam kerjaya PISPA? Okay, so for me, kenapa pentingnya kesukarelawan tu, macam semangat kesukarelawan tu, sebab tanpa semangat kesukarelawan tu, kita tak boleh nak bantu seorang tu dengan sepenuh hati ataupun ikhlas. So kita ni kena bantu diorang supaya nampaklah kita ni ikhlas kan, bantu. Faham. So seperti orang cakap lah kan, kita ni kena bantu dengan ikhlas. Betul. Tanpa mengharapkan balasan. Betul. Kita nak tunjukkan kita punya semangat tu. anggota kita lah. Ya, betul. Okey. Untuk soalan seterusnya, nyatakah kelebihan menyertai PISPA dari segi pembangunan kerjaya dan sahsia diri? Okey, dari kelebihan tu, okey, bagi saya kelebihannya adalah saya rasa diri saya ada banyak berubah sejak saya masuk PISPA ni. So dari segi keyakinan diri, saya boleh bawa diri saya ke tempat yang baru. Berdisiplin bersama lah. Disiplin tu saya rasa macam lepas dah masuk PISPA ni lagi makin kuat saya punya disiplin. Faham. And then kerja dalam pasukan tu paling penting lah. Betul. Okay. Untuk soalan seterusnya, jelaskan bagaimana latihan PISPA membantu anda menjadi lebih bersedia dalam situasi kecemasan. Okey, jadi latihan tu contohnya dekat Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Setiap minggu tu kami akan ada perjumpaan untuk PISPA. So dari situ adalah kami akan belajar tentang CPR, kebakaran. Dia ikut sampel kami akan belajar. So dari situ banyak kami dapat kumpul ilmu dari situ. Kira setiap SEM tu ada. Ya, ada. Setiap perjumpaan tu wajib kami akan buat sesuatu yang baru supaya semua anggota tu dapat faham lebih mendalam tentang APM ni. So setiap SEM tu berapa lama? Usually kan ada 6 SEM kan. Okay. So each SEM tu dia akan ada. Lepas naik daripada SEM 3 tu dah jadi senior tu, kita yang senior ni kita akan ajar junior. Macam mana? Lead dia orang pula. Ya, betul.
Untuk soalan seterusnya, apakah cabaran utama dalam kerjaya PISPA dan bagaimana anda mengatasinya? Okey, jadi kalau kita nak cakap pasal apa dia punya cabaran, mesti semua orang tahu iaitu tekanan dan risiko keselamatan. Ya, betul. Jadi walaupun kerjaya ni dia macam berisiko, tapi kita buat dengan penuh ikhlas. Betul. Okay, and then dia even dia ni kan mesti ada solution. Untuk semua benda wajib ada solution. So one of the solution is kita kena stay calm. Kena kekal tenang. Sebab kita yang kena selamatkan mangsa tu. So sebab kita kena anggota betul. kan, So kita kena ni. Kita kena berani and kita kena cuba mengatasi masalah tu. Sekiranya pria diberikan tanggungjawab mengetahui pasukan PISPA dalam misi banjir, apakah tindakan awal? Kalau saya jadi ketua, saya akan memastikan saya nilai keadaan kawasan dulu. Whether dia danger zone ke apa ke, mesti danger kan. So saya kena check dulu semua tu okey ke tak, kena nilai dulu. And second, saya akan memberikan tugasan kepada ahli saya. Setiap ahli dia akan ada kelebihan kat satu-satu tempat. So saya akan berikan tugas based on yang tu. Pastikan jalan kerja and then, tu. Saya akan memastikan semua urusan tu berjalan lancar. Faham. Alright. Okay. Bagaimanakah etika kerja dan disiplin memberi kesan kepada imej PISPA dan APM? Etika tu, kita macam, kita ni, kita sebagai anggota ni, kita kena, first kita kena berdisiplin. Okay. Kita kena ada keyakinan diri. And kita kena ada sikap yang kita, boleh go on dalam satu kelompok tu. Contoh, kita dah nampak satu kelompok tu, kita kena sesuaikan diri kita kat situ. Baru dia akan tunjuk kita punya adab tu baik. So orang pun takkan pandang rendah dekat APM ni. Betul. Ya. Apa perbezaan antara ahli tetap APM dan ahli PISPA dari segi kerjaya? Okay, so perbezaan tu, ahli tetap ni, seperti kita tahu, ahli tetap ni dia akan bekerja sepenuhnya dengan menerima gaji. Betul. Macam kami ni, yang ahli setakat PISPA ni, kami akan jadi sukarelawan dari IPTA ke, IPTS ke. Kami akan membantu bila ada kecemasan dan bila diperlukan kami akan turun kat situ. Kiranya kalau macam tadi cakap APM tetap dibayar gaji kan. Kalau macam PISPA ni dibayar macam mana? Elang ke macam mana? Kami ni bila mereka nak kami tolong, kami akan tolong. So dia ada sesetengah yang ada dah bertugas. So kalau yang dah bertugas tu dia akan dapat per hour tu. Macam PISPA belum ada PISPA lagi lah. belum ada lagi. Just dikata title je student PISPA. Betul. Okey, faham. Alright. Untuk last persoalan, kenapakah anda berminat untuk terlibat dalam kerjaya sukarelawan seperti PISPA? Okay. Sejujurnya saya minat ni sejak sekolah menengah lagi. Sekolah menengah dulu saya under KASPA. So time tu saya tak tahu lagi PISPA KASPA ni saya boleh bawa sampai ke mana. Tapi once I enter furthermore study, saya rasa macam why not kita masuk dalam satu pasukan yang macam sukarelawan kan. So saya nak sambung tapi saya tak tahu cara mana saya nak sambung. Tapi saya just macam kalau saya ada rezeki, saya boleh dapat in the future. And lepas masuk politeknik ni saya dapat PISPA. Bersyukurlah sebab dah dapat kan. So saya minat tu ada sebab saya memang orangnya yang suka bantu orang. Masa dia orang mengalami kesusahan kan. So sebab itu salah satu sebabnya saya nak bantu supaya kurangkan beban dia orang, tak susah kan, boleh menyelamatkan nyawa orang. Okey, tadi kata KASPA dengan PISPA. Okey. Kalau kata penonton luar mesti dia tak faham KASPA tu apa, PISPA tu apa. Boleh terangkan tak? KASPA tu dia kadet pertahanan awam. Kira dia taraf sekolah rendah. Ya, taraf sekolah menengah. Sekolah menengah. Okey. Dari form 5, dari form 1 sampai form 5. So PISPA ni dia apa tu? Yang usually students akan masuk poli ke, IPTA ke, IPTS kan. Diorang akan masuk situ, baru diorang akan masuk PISPA ni. And PISPA ni dia boleh drag sampai tauliah macam tu. Kalau macam nak masuk PISPA tu daripada macam maksudnya college macam mana tu? College lorong ke mana? Dia sebenarnya IPTA pun dah provide.
Universiti ke, universiti awam ke, politeknik ke, semua dah provide dah sekarang. PISPA tu swasta pun dah provide dah. Cuma kena tengok college mana yang ambil Betul. APM lah. College mana yang terima PISPA ni. Yang koko punya. Contoh macam poli kami ni, PSA ni, dia memang terima PISPA. Dari situ ramai dah bertauliah sekarang. So itulah salah satu sebab saya rasa macam nak tauliah juga. Sebab saya nak bantu juga mangsa semua kan. So lepas habis PISPA ni, lorong mana pula pergi? Saya rasanya saya akan sambung juga. Sambung untuk terus menjadi anggota lah. Kan time kita nak masuk degree tu kita boleh sambung lagi. Oh boleh. SISPA tu kan. Saya nak sambung. Okey. Dalam selama jadi PISPA ni, pengalaman apa yang dah pernah buat? Maksudnya dari segi bantu orang ke apa ke? Okey, selama PISPA ni sebenarnya ni out of poly lah sebab saya tak pernah lagi berjumpa apa-apa ni kan. Tapi ni family member saya, cousin saya. Sewaktu ada satu function tu lah, dia macam susah nak nafas. So time tu disebabkan saya ada basic knowledge tu, saya cubalah CPR, bagi CPR kat dia. Dan nasib dia saya bagi CPR tu betul. Sebab poli kami kan dia ajar kan asas tu apa, kira kita medik kena, lah. medik tu semua complete dia orang ajar. So itu saya dah ada basic lah kan. So saya bagi CPR which is 30 tekanan dengan 2 hembusan, dia dah okey dah. Dan bawa pergi hospital untuk rawatan selanjutnya. Selain daripada tu tak pernah nampak lagi. Maksudnya saya tak pernah lagi bertugas kan. So saya tak berapa sure lagi. Kiranya bantu orang banjir, sida apa semua belum lagi lah. Itu belum lagi. Sekarang ni kita pun dah penghujung rancangan. Untuk soalan pada saya, apa pandangan Pria untuk tentang kursus dekat Alpha ni sepanjang tempoh berkursus dekat sini kan? So, okay. From day one until lah sekarang, saya rasa macam semuanya best. Dari segi jurulatih ke, semua friendly. And kita datang sini untuk gain knowledge yang baru. Walaupun knowledge tu kita dah ada, tapi kat sini we will learn more deeper. So jurulatih pun semua ajar terang, dia orang ajar dengan teliti, tak faham dia orang ajar. And then facilities kat sini memang semua okey lah. Dari segi tadilah macam saya cakap kan, dari segi jurulatih ke, tempat stay ke, apa pun semua makanan lagi okey sebenarnya. Dia so far everything was good. Kami semua satisfied lah. So datang sini kursus pun berjumpa pun dengan orang-orang baru, kira create circle yang baru lah. Kat sini dia nothing is about the religion or anything. Sebab kat sini semua satu. We all fight for one thing. Macam tu. So daripada Pria, macam mana nak mengajak kawan-kawan tu untuk diorang join dengan APM ataupun PISPA untuk ambil kursus dekat sini? Okay. So based on saya kan, saya actually kita balik ni pun diorang mesti akan tanya kursus kat Alpha tu macam mana. Betul. Fun tak kat situ. Sebenarnya diorang kena tahu, walaupun dia punya training macam mana sekalipun, tetap best to best. Betul. Dia tak rasa macam dari pagi sampai malam kena ni kan. Tak stress langsung. Penat tu penat, tapi bila dah ada kawan kan, dia macam time tu pass nicely je. Betul. So jangan takut untuk join lah dekat akademik latihan pertahanan awam kat Alpha Bangi ni. Semua best kat sini sebenarnya. Sebelum penutup santai kita ni, boleh ke Pria bagi sedikit harapan atau nasihat dekat penonton-penonton kat luar sana untuk tajuk kita hari ini? Okey. Jadinya ramai ingat PISPA ni dia something yang basic-basic je, tak ramai join apa semua, tapi melalui PISPA ni lah ramai yang tauliah and dah bertugas sekarang kan. And then nasihat yang saya boleh bagi ni, jangan pandang rendah dekat APM sebab APM ni dia boleh selamatkan nyawa orang. And dia boleh pergi jauh lah. Betul, dia boleh pergi jauh, bukan lain-lain organisation je boleh pergi, APM pun boleh pergi. And kami pun banyaklah kami usaha untuk bantu orang. Dari segi rawatan, first responding and everything. Kita telah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan Puan
Puan Pria kerana sudi hadir ke rancangan Wejangan Santai episod kali ini. Sebarang bentuk pertanyaan, aduan dan idea boleh dihantar kepada kami melalui email pro.alphabangi@civildefence.gov.my. Teruskan sokongan anda dengan cara follow, like, komen, share dan subscribe. Sekian daripada saya, Alpha, memacu kecemerlangan. Kamilah Alfa untuk